badan kau bertindak sebelum kau sempat fikir apa yang betul atau salah. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Sebelum moral, sebelum logik, sebelum pertimbangan, tubuh kita dah pun bergerak. Jantung laju, nafas pendek. Kadang-kadang tangan kita menolak sebelum otak sempat tanya, patut ke? Sebab tubuh tak dibina untuk jadi baik. Ia dibina untuk selamat. Refleks wujud lebih awal daripada nilai. Lari dulu. Lindungi diri, baru fikir orang lain. Bukan sebab kita jahat, tapi sebab tubuh tak kenal konsep moral. Ia cuma kenal ancaman. Dan bila ancaman muncul, tubuh buat keputusan dalam beberapa saat yang otak pun belum sempat faham. Ada masa kita buat sesuatu yang kita sendiri tak bangga. Kita naik suara. Kita menjauh. Kita jadi dingin. Bukan sebab kita kejam, tapi sebab tubuh cuba lindungi kita dengan cara yang kasar. Dan selepas semuanya reda, barulah moral datang. Dengan soalan yang berat. Kenapa aku buat macam tu? Yang pelik bukan tubuh bertindak tanpa izin. Yang pelik ialah kita marah pada diri sendiri kerana bertahan. Seolah-olah kita sepatutnya sempurna dalam situasi yang menakutkan. Sedangkan refleks bukan tentang betul atau salah. Ia tentang terus hidup. Mungkin soalan sebenar bukan kenapa aku buat begitu, tapi apa yang tubuh aku cuba selamatkan dalam saat itu? Sebab sebelum kita jadi manusia bermoral, kita hanyalah makhluk yang mahu terus hidup. Yang pelik tu bukan dunia. Kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!